Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak tunjuk macam mana kita nak upload di YouTube kita punya gambar kepada playlist kita. Okey. So, kita masuk YouTube kan? YouTube Studio. So macam ni, saya dah ada gambar ni dekat dekat ni. Saya nak apa? Nak upload dia. Okay, so yang tu okay, right click, buka new tab. Tak jumpa ya. Okay, dah jumpa. Okay, so dekat sini kita nak tukar dia punya gambar ni. So kita ambil yang pensel ni, kita choose from library. Okay, kita ambil lah mana-mana gambar yang kita suka. Okay. Sekiranya gambar apa yang kita nak. Okay, so gambar contohlah saya nak ambil gambar satu ni, PNG ni. So saya ambil lah gambar tu, ataupun saya nak ambil gambar ni. Boleh lah. So saya nak tukar gambar ni. So saya ambil. So kita boleh lah ambil cukup rasa gambar ni. So, klik dah, dia dah ngam-ngam tu. Cuma kita boleh tarik ke bawah macam tu. Okay, so dah okay. Dah jadilah tu. Okay. Kita nak tunjuk je untuk tujuan pembelajaran. So, kita nak balik gambar tadi. Alamak, mana dah hilang. Masya Allah. Sudah. Macam mana nak ambil gambar tadi? Sudah, haru betul. Haru biru betul. Okay, asal ada gambar ni je. So, ni gambar kat KKM. Yang ni sebelah ni adik Muaz Muiz. So, kita ambil dah gambar tu. Klik done. Saya tak ingat gambar tu, kena cari balik. So, inilah cara dia bagaimana kita nak tukar gambar dekat kita punya playlist. Okay, contohlah. Katalah saya nak tengok playlist saya yang mana satu. So, ni adalah playlist saya. Okay, playlist. So, kita buka playlist. Kemudian kita boleh video. Kita boleh sort, pilih playlist kita mengikut kategori unlisted, kategori draft ataupun yang dah publish. Okay, dekat sini kita masuk dekat kita punya channel ni. Kalau tak jumpa, tuan-tuan klik dekat ni yang belah kanan atas ni, create. Okay, so dekat sini yang saya dah buat ni, kelas Puteri Fida ni. So yang ni saya dah upload tapi saya belum letak dia lagi, belum publish lah. Okay, so dekat sini ni adalah unlisted. Okay lah ni, unlisted saya dah tukar tadi. Okay, saya nak tunjuk tadi dia, kita boleh filter. Kita filter dia, kita klik dekat filter. Nampak pula internet. Tara. Kat sini kita boleh set, kalau kita ada banyak video, kita set 50 lah. So, dia akan keluar 50 video. So, kita filter dia by, kita keluar. Tu dia dah keluar. Sekejap. Nampak tak dia? Okay, tak apa. So, contoh saya nak tunjuk sini, saya punya playlist kan. So, kita buatlah playlist kita. Stop lah. Playlist.
So ni adalah playlist. Playlist kita. Kita boleh letak yang orang nampak tu, kita boleh nak letak kita nak gambar apa. Okay. Okay, macam yang ni playlist ni. Okay, view playlist. So yang ni playlist dia, semua dekat gambar ni, muka depan dia, thumbnail dia adalah sama. Okay, contoh saya tunjuk yang ni. So thumbnail dia adalah sama untuk semua semua video. Sekejap saya kena cari tanda pensel tu. Ni edit video ni. Saya edit video. Sekejap saya stop dulu.